Semua orang boleh mati 2 hari terus. Kalau kerja apa 5 hari pun koyak juga. Hari pertama dah cakap. Sampai malam. Allah. Ya, goyang oi. Dah goyang. Ini tak goyang ah. Oh. Apa mudah boleh nak balance. Pijak tengah-tengah jangan pijak kiri kanan, pijak tengah. Tengah, pijak papan tengah. Kita nak review apa bot. Berapa kaki lebar ni? 16. Bot rezeki ni bot. 18 kaki. Lebar 18 kaki. Panjang 71 kaki. Weh, atas pun boleh chill. Atas hidup. Ini besar ni. Ni luka ni punya bot pun kalau. KM5 dah. KM5 dah. Sini ke bawah. Lawan siapa? Lebar 18 kaki. Dah pok dah comel. Pok dah comel. Toilet dah pun comel. Ini macam bot belah jarak tu ya. Cabin. Woi. Biasa weh. Biasa weh. Ini baru mancing. Tidak manjang. Ni aircon ada 2. Kalau kita kena tarik darat, kita pakai ni. Sampai tengah laut kita pakai ni. Ni aircon marine, air mesin. Mesin. Padu. Betul? Boleh lah tahun depan. Sedap dah Cik. Tahun depan kita ada ni, ada lagi free. Ya, ni berapa? Tahu 16,000 kan? Kalau kata 4 hari 3 malam 18,300. Okey. Ni main belah. Tukar perak. Tukang perak apa yang ke tak? Okey. Oh. Kami siang petang kita akan drink, petang dan pagi. Malam kita anchor dekat Ambulan kita popping boleh? Boleh. Popping kena lama ah. Dia pisat ah. Anchor okey ah. Anchor boleh popping malam. Dulu yang kami pergi dengan Lepas ni, kita biasa sampai 3-4 kali lah. Dulu kami pergi kami anchor. Tapi yang kami pergi dengan Alam Utara dengan Lepas ni lah. Popping jig tak ada. Lepas tu tekong kata jom. Blok. Sebelum blok kami round, kami trolling, boleh yellowfin. Dia tukar perak ni sebenarnya apa? Kalau nak rebah dia kena anchor. Kalau pergi harap dia ada tak ada kan payah. Bagi pengalaman kami lah. Dia popping ni siang dia Wang ah. musim ni lah dia masuk timur baru dia galak makan siang. Siang tu pula pagi petang ah. Lah ni dia makan malam. Kan malam pula. So kita pergi contoh ni pulau kan. Contoh dia ada tanjung dia. Buat masalah kami ada 3 tanjung. Oh, 3 tanjung. So kita parking contoh ni tanjungan. Kita parking ni. So kita pergi popping pulau. Oh, malam tu. Saya naik baru ni 30 kilo. Makan dekat pulau. Tapi puas nak lawan dia. Wow. Tepi sempit tu. Boleh mancing. Depan boleh tidur. Letak road. Depan boleh 4 orang. Betul tak? Tengah tak boleh. Sempit. Belakang boleh 6 orang. 10 orang okey lah. Oh, memang.